Assalamualaikum dan salam sejahtera gang. Hari ni aku tukar bateri baru ni masuk ke kereta aku Proton Saga CVT tahun 2016 gang. Macam ni aku ambil brand Amaron sebab sebelum ni pun aku pakai brand Amaron. Cuma yang ni dia punya kod ni berbeza. Nanti aku tunjukkan cara nak tukar bateri macam mana dan aku akan cerita sikit lah apa perbezaan bateri ni dengan bateri ni gang. Dan ni jom kita buka dulu bateri lama tu. Gacor. Okey, untuk tukar bateri ni sebenarnya simple kan. Mula-mula hampa cabut dulu dua nut ni. Lepas tu hampa cabut lah terminal negatif dia. Barulah hampa cabut terminal positif dia geng. Lah ni semua nut ni semuanya pakai size 10 lah untuk Proton Saga CVT tahun 2016. Jadi video ni aku akan lajukan sikit sebab aku tak mau nak memakan masa yang terlalu lama geng. Okey geng. Sekiranya hampa beli online, macam ni lah cara bungkusan dia depan kan. Ada plastik hitam, bubble wrap, lepas tu dia punya kotak lah. Dalam kotak ni dia ada letak ni apa panggil polystyrene polystyrene yang keras tau. Macam ni. Polystyrene hak jenis keras. Jadi hampa jangan risaulah, bateri hampa insya-Allah akan sampai dengan keadaan selamat lah. Kat bahagian kotak ni geng, kat bawah ni dia letak siap-siap something macam cover protection lah, macam ada something plastik keras untuk cover dia punya body bateri supaya masa proses pantaran tu tak akan jadi masalah rosak dan sebagainya lah. Yang ni adalah bateri baru Okey, kita kali ke arah hadapan lah cara kita nak pasang bateri lagi. Okey, yang ni paling aku tegaskan sekali macam ni aku tukar untuk bateri kereta aku Proton Saga CVT tahun 2016. Untuk Proton Saga memang tak ada masalah ya, jenis CVT ke VVT ke memang boleh pakai. Tapi pastikan hampa baca dulu dia punya kod ni. Okay, untuk bateri aku pakai ni tak silap aku dia ni R60 apa entah, dia lebih besar. Okey, untuk kod bateri dia simple geng. Hampa kena cek kat sini. Nampak tak yang apa kabut sikit ni 46B24R. Okey, R ni memang ada function Okey, yang ni pula aku tukar upgrade ke 55B24RS. Okey, dua-dua masuk R ni. Okey, masuk R ni, R hujung ni kan. Okey, R ni masuk dia punya terminal positif ni berada ke sebelah kanan. Okey, terminal positif ni pun berada sebelah kanan. Jadi kereta hampa kena pastikan lah kalau hampa menghadap kat bateri kereta tu, positif hampa tu belah kiri atau belah kanan. Kalau positif hampa belah kiri, dia akan jadi 55B24L. Mana kata dia sebelah kiri. Sama jugalah macam ni. Cuma yang ni yang version lama dan yang ni version upgrade. Version upgrade ni apa yang bagus lagi? Macam yang ni, dia punya CCA 295. Macam ni pula dia punya CCA 380. Lebih tinggi. Jadi untuk nak crank engine tu lebih kuat lah. Itu salah satu function CCA. Dan juga RC per minit dia pun 70. Jadi RC per minit dia 56. Untuk new version ni aku dah tanya seller dah. Perbezaan dia tu cuma perubahan kod ni sahaja. Tapi kedua-dua bateri ni aku boleh pakai untuk Proton Saga CVT tahun 2016 geng. Aku harap sampai tadi hampa boleh faham lah. Jadi memang kena pastikan hampa punya kod ni baca dulu kat bateri kereta hampa sebelum bertukar atau nak beli online. Memang aku tegaskan baca dulu kod ni. Kod bateri hampa jenis apa? Belakang ni jenis L ke R. Kalau kata positif kereta hampa belah kiri, hampa kena ambil belakang ni L. Kalau positif kereta hampa belah kanan, hampa kena ambil R. Terima dan satu hal lagi, kalau hampa beli online, terkadang-kadang setengah seller dekat bawah tempat ni, dia akan letak plastik. Sometimes setengah seller pula dia akan letak selotip atas ni. Selotip yang jenis kuat lah. Hampa kena cabut selotip tu. Lepas tu kena cabut benda ni. Hampa akan tengok bawah dia. Ada plastik ke tak? Kalau tak ada plastik, mana kata hampa boleh terus pakai lah. Yang ni pastikan hampa dah tutup bagi ketat balik. Jangan sampai dia terlepas. Kalau atas bahagian tu basah, hampa lap sikit lah bagi nampak lebih kemas. Apabila kita pasang bateri pula hampa kena cabut dulu cover atas ni supaya nanti kan hampa pasang-pasang kan dia tak boleh nak menyala pula sebab hampa letak atas cover ni. Yang ni dia seal tau, hampa kena cabut seal dulu, nampak? Bawah ni pun sama kan, negatif pun seal, nampak? Bawah hampa boleh cabut. Okey kan, tadi kita nak buka, kita kena buka belah negatif dulu kan. Okey, yang ni masa kita nak pasang pula, kita kena pasang yang positif dulu baru yang negatif
Lepas pada saya pasang geng, apa cek dululah turbina ni kan, goyang tidak, longgak tidak. Nanti buat dia tercabut nanti kan mampu geng. Okey, pada saya kemaskan balik lah. Tempat macam mana kita buka tadi, kita kemaskan balik bagi elok. Okey geng, sudah siap guys. Lepas dah siap pasang ni, pastikan apa start engine untuk kita test dahulu. Okey, sebab untuk bateri baru ni kadang-kadang kita kena jumper sikit untuk bagi apa ada voltan tu macam mana tahu, lebih kurang lagu tu lah cerita dia. Okey, lah ni aku try start dulu Okey. Apa tengok CCA bateri yang tinggi dia senang kita start engine. Kau nampak? Senang sebab CCA dia tu tinggi geng. Okey, bila macam ni dah lulus lah, settle lah kerja apa. Okay. Dan mesti apa terheran kan, pasal apa aku play brand Amarok juga, kenapa aku tak try brand lain? Okey, cerita dia simple game. Aku minta maaf lah pada siapa semua lah. Okey, untuk sebelum tu aku sebagai manusia, apabila aku jumpa satu benda tu, aku boleh pakai lama. Of course aku akan stay dengan brand tu. Melainkan dia dah buat pakai, baru aku tukar ke brand lain lah. Dia kurang tentu cerita dia. Kenapa aku stay dengan brand Amarok ni? Sebab salah satu sebab dia kat sini kan. Senang kita cek keadaan bateri. Apa nampak warna hijau tu, itu menandakan bateri ni dalam keadaan sihat. Untuk bateri yang dah on the way nak kurang dia macam ni pula. Kau nampak dia naik ke kuningan macam tu, mana kata bateri ni dah on the way nak gong. Hari tu pun dah tak boleh nak start. Nasib baik aku ada jumper yang macam power bank tu. Jadi aku selamat lah. Dan bateri yang lama ni geng, aku dah pakai hampir dekat 3 tahun geng. Aku pasang masa kat Zoo Taiping 21/1 2023 geng. Sekarang dah awal bulan 8 2026. Mana kata 3 tahun lebih geng. Itulah salah satu sebab dia geng. Okay, dan yang ni aku nak tegaskan sangat dekat hampa geng. Sebelum hampa nak check out bateri tu, pastikan dulu hampa punya kod bateri jenis macam mana, reta apa, barulah hampa buat keputusan untuk check out. Dan yang paling penting lepas pada check tu, kita kena check dengan seller. Bateri mana yang dia bekalkan. Bateri jenis kod apa yang dia bekalkan, supaya untuk mengelakkan salah faham berlaku di kemudian hari. Sebagai contoh macam ni kan. Okay, hak iaitu kod lain. Tiba-tiba sampai kat aku, kod lain. Tak gegabra bewak geng. Okey, wahal bateri ni boleh pakai je, cuma dia new version dan dia lebih power nak dibandingkan hak jenis lama ni. Jadi geng, hampa yang mana nak cek bateri reta yang berkualiti, hampa boleh try bateri Amarok ni geng. Aku dah tinggalkan link kat bawah, hampa boleh klik link tu untuk dapatkan bateri ni geng. Jadi pada hampa yang mana yang sudi menonton video aku ni sampai habis, aku cakap ribuan terima kasih. Hampa memang support terbaik geng. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Nantikan video seterusnya geng. Mantap cuy.